Nak tahu hak tinggi lah kuat, tengok Bukhari. Tapi Bukhari juga mari hadis sikit. Kita nak tahu hadis yang sahih ni, hak tinggi taraf dia ni ada seni ke? Tak, ada banyak. Hak nak tahu mana? Muslim. Sebab tu masanya kepak. Tengok cara dia, tertib dia memang molek. Masanya kepak. Dalam Muslim memang dia orang beza sikit je. Hadis ni dengan hak dulu salafah dengan sanad cukup. Mari ulang pula. Cuba beza sikit dia orang. Sini beza dia dengan hak tadi. Dengan riwayat orang ni beza pada lafaz ni. Lafaz orang ni dia guna ni, tu beza. Kita boleh tahu daripada Muslim. Dan hadis dia pun tinggi juga. Bukan sikit nak ayat hadis-hadis yang sahih ni banyak. Tu yang keempat. Yang kelima, bila kita sudah tahu mazhab, kita sudah tahu dalil, kita sudah tahu cara mana nak faham hadis ni, dan kita sudah tahu banyak hadis-hadis yang sahih, banyak. Ada kalanya dalam hak sahih, hak orang kata sahih tu masih ada lagi ilat, orang panggil ilat. Kita nak tahu mana hadis ni ada cacat. Cacat tu dalam sanad ada kalanya. Imam Tirmizi berkenaan ada perawi-perawi kepada kita. Apa hadis ni jadi gharib, sebab perawi ni. Itu jadi cacat dia sebab perawi ni. Ada kalanya kecacatan tu bukan terletak pada perawi, pada sanad, tapi terletak pada matan. Mana cacat dia? Mana cacat dia? Itu Nasai cerita. Nombor 5. Bila sudah habis 5 ni kitab ni kan, mengaji ni kan, kira-kiranya kita ni sudah faham banyak, sudah kenal banyak, sudah tahu banyak lah. Dia buat kitab yang terakhir, iaitu Ibnu Majah. Dalam ni ada belakang. Lepas tu tak royak perawi ni siapa, tak royak setara mana, kedudukannya sahih ke, hasan ke, dhaif ke, gharib ke, tak royak. Senyap hadis saja. Dia nak royak, kamu kena buat keputusan sendiri. Kamu sendiri kena tentukan hadis ni setara mana. Kalau ada cacat ke mana. Kalau perawi dia tidak sahih, siapa? Tu kan tengok lengkap. Untuk pengajian, sistem pengajian hadis memang tak boleh lawan. Hak tu jadi suhu kitab sudah sitah ni, hak ni sebenarnya untuk faedah pengajian, bukan dari segi martabat ataupun darjah dia tu. Tidak darjah dia, silap kalau faham begitu. Tak apa dah. Jadi kita mengaji Tirmizi dulu. Mengaji Tirmizi dulu. Sebab dalam Tirmizi tu ada belakang. Jadi maksud Imam Tirmizi ni hak itulah hak utamanya, nak royak mazahib. Dan dia hak sama di dalam Bukhari Muslim. Hak sama dia ambil pilih jalan yang terang, menyelesaikan hak sama, hak keliru, hak tak jelas dalam Bukhari Muslim. Dia pilih jalan tengah, Tirmizi, sehingga jadi bila baca kitab dia kita jadi terang, Lepas tu dia perkenalkan kepada kita mazhab-mazhab sahabat, mazhab tabi'in, mazhab yang tak ada orang tak sebut. Kita boleh tahu waktu melalui Tirmizi. Tu yang istimewa kitab Tirmizi. Dalam kitab lain Abu Daud apa tak ada. Lagu tu mazhab orang ni tak ada. Mazhab sahabat kau apa tak ada. Tetapi kalau dia kata ini pendapat Syafi'i, kalau dalam Tirmizi maksudnya mengikut qaul qadim dia, bukan qaul jadid. Tu kena ingat, bukan qaul jadid. Dengan sebab itu kita akan dapati hak dia kata mazhab Syafi'i itu berbeza daripada hak masyarakat Syafi'i guna. Sebab apa? Hak dia ambil itu, dia ambil daripada perawi Syafi'i mengikut qaul qadim, bukan qaul jadid. Dan dia cerita juga mazhab-mazhab seperti mazhab Auza'i, mazhab Ats-Tsauri, mazhab orang tu orang ni, dia sebut. Kalau kita tak baca Tirmizi, kita mungkin tak tahu. Orang-orang lain kemudian yang dapat royak mazhab ni, dia pun tengok Tirmizi juga asalnya, kemudian masuk sebar dalam kitab-kitab lain lah.
tapi asalnya dia. Lepas tu mazhab Imam Bukhari ni, ada yang kata Syafi'i dia ni, ada yang kata macam-macam. Anwar Shah Kashmiri mengatakan dia ni Syafi'i. Syah Waliullah kata tidak. Dia kata ulama-ulama hadis ni selalu dikatakan Syafi'i kau tunggu ni kau, sebab kebetulan pendapat dia tu serupa dengan, lebih banyak serupa dengan mazhab tu. Tapi orang kata Syafi'i ni setara tu je. Orang kata Syafi'i kau Maliki kau setara tu. Sebenarnya dia ni bukan terikat dengan mazhab tu. Dengan sebab itu banyak sekali dalam Tirmizi ni kita akan dapati pendapat dia tak serupa dengan Syafi'i. Jadi macam mana kita nak kata Syafi'i tak serupa? Misalnya bab ta'khir az-zuhr fi shiddatil har, mengikut mazhab Syafi'inya sembahyang zuhur pada ketika panas pun lebih molek di peringkat awal juga, di masa mula-mula tu, masuk waktu lebih molek. Tapi Imam Tirmizi buat tajuk takhir zuhur pada ketika panas sangat, waktu lebih molek. Ini nampak sesuai serupa dengan mazhab Hanafi tu lagu tu. Begitu juga Imam Tirmizi selalu dia ada guna istilah lagu ni, inda ashabina. Misalnya dia kata wal amalu ala hadha inda ashabina wa inda Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Jadi siapa dia maksud ashabina? Amalan yang dipakai ialah mengikut ashab kita, mengikut Syafi'i. Dia tidak kata Syafi'i itu mengikut imam kita ke, mengikut kita dan Syafi'i. Tak, suku. Ini menunjukkan dia ada satu aliran sendiri. Hak ni lah orang panggil aliran ahlul hadis, ashabul hadis. Inda ashabina itu maksudnya ashabul hadis. Dan ashabul hadis itu suku, Syafi'i suku, Ahmad dan Ishaq tu lagi. Begitu juga di dalam babul muhaqalah, dia kata huwa qaulu Syafi'i wa ashabina. Itulah pendapat Syafi'i dan ashab kita. Maknanya dia suku, dia bukan Syafi'i. Kalau dia mazhab Syafi'i, dia tidak kata begini. Dia tidak kata begini. Tapi orang kata macam-macam, eret ala ke mazhab masing-masing itu memang ada dah. Maka kata dia Hanbali pun ada. Sebab itulah Syekh Siraj dan Syekh Sindi mengatakan berdasarkan kenyataan Tirmizi hak lagu tu, kita dapat buat kesimpulan ashabina itu maksudnya muhaddisi. Jadi mazhab ulama hadis, ulama hadis. Kedudukan jarh dan ta'dil di dalam kitab Tirmizi ni, setara mana jarh dan ta'dil dalam Tirmizi. Kalau dia kata molek, kalau dia kata tak molek, setara mana kedudukan. Jadi itu pun perlu kita tahu juga. Dari segi penilaian hadis mengikut Imam Tirmizi, kita boleh tengok dalam Kitabul Ilal dia, di akhir kitab Tirmizi itu. Tapi dari segi menilai hadis, dia kata hasan ke sahih ke, mengikut, boleh katakan semua ulama katalah Imam Tirmizi ni ada sikap tasahul sikit. Sikap tasahul. Orang lain kata tidak sahih, dia kata sahih. Ada tasahul. Sebab itulah Mulla Ali Al-Qari berkata, "Indahu naw'un min at-tasahul fi at-tashih la yadur." Dia ada semacam sedikit tasahul lah. Sikap bermudah-mudah tu, tidak ketat, dia tidak jenis ketat dalam masalah mentasihkan hadis ini, yang mana tidak menjejaskannya lah. Tidaklah kata siapa jadi orang hilang kepercayaan kepada dia, tak boleh pakai adalah dia lagu dia. Tidak sampai gitu. Walau bagaimanapun kita tak boleh nak pegang sangat lah. Kalau Tirmizi kata sahih ni, kena tengok dua orang lain kata lagu mana. Kena tengok. Kalau semua orang lain kata sahih juga, tak apa.
Sebab ada kalanya dia kata sahih itu sebenarnya tidak sahih, hasan pun tidak, bahkan dhaif. Banyak tempat kita akan jumpa akan datang. Setengah-setengah ulama mengatakan semua ada dalam Sunan Tirmizi itu sahih semua. Iaitu Hakim dan Khatib Baghdadi, dia antara orang yang berpendapat sahih semua. Tapi pendapat mereka ni ditolak oleh kebanyakan ulama, seperti Suyuti dan lain-lain. Kebanyakan mengatakan dia Imam Tirmizi memang ada tasahul lah di sini. Sebab itulah Imam Zahabi mengatakan, dia kata darjah ataupun kedudukan Tirmizi ni kena kita letak bawah daripada Abu Daud dan Nasai lagi, bukan di atas. Walaupun seperti anda kata tadi, kan ada orang kata selepas pada Bukhari, Muslim, Tirmizi nombor 3 lah. Tapi mengikut Imam Zahabi dah ramai lagi orang lain yang kata dah, sepatutnya Tirmizi ni kita kena letak bawah lagi pada tu. Apa-apa yang dah bawah, apa yang kena mengajar secara khusus Syekhul Hadis benda mengajar. Sebab banyak perkara benda dalam tu kena cerita, banyak faedah dia. Dari segi tu, bukan dari segi kedudukan dia tu lebih tinggi dah. Tu maklum. Sebab apa? Imam Zahabi kata dia buat mari ni hadis masluk, hadis waqidi, hadis kalbi, buat mari ada dalam Tirmizi. Sedangkan orang lain tak mari, tu tak ambil riwayat demo ni. Ni tentu dah perawi kadzab, pendusta, dia ya ambil Imam Tirmizi. Jadi lagu mana kita nak letak selepas Bukhari? Tak boleh. Nombor 3 tu dia bawa dia. Sebab apa? Sebab banyak perawi-perawi yang lagu tu. Imam Zahabi tulis lagi, dia kata Kathir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani. Ibnu Ma'in kata laisa bi syai', tak pakar sikit abu. Syafi'i kata ruknun min arkanil kadhib, ruknun min arkanil kadhib, salah satu rukun dusta dia. Ni tiang seri dusta dia. Imam Syafi'i kata. Imam Tirmizi ambil hadis ada dalam Tirmizi. Nak tinggi lagu mana kata. Wa daraba Ahmad ala hadithi, Imam Ahmad pakoh hadis dia. Daraba tu pukul tu pakoh lah, tak boleh. Pakoh tak boleh. Sampai setengah tu Imam Tirmizi ambil riwayat dia.